Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sekarang ni Liga Super tengah rancak dalam perebutan tempat ketiga dan keempat. Sebab dua kedudukan ni menjanjikan slot ke ASEAN Club Championship. Dan kelab yang berada di kedudukan ketiga Liga Super akan dapat imbuhan 1.5 juta ringgit. Juara Liga Super dan slot ke ACLE pada musim depan dah confirm bagi pada JDT. Kedudukan kedua Liga Super dan slot ke ACL2 pula dah confirm kepada Selangor. So sekarang ni perebutan di antara Kuching City, Sabah dan Terengganu untuk dua slot ke ASEAN Club Championship. Kuching City tinggal satu match lawan JDT dekat home. Sabah ada baki dua match lawan PDRM dan Kedah Darul Aman. Terengganu pula ada baki dua match lawan Selangor dan PDRM. Yang mengejutkan sekarang ni Kuching City FC. Musim lepas diorang berada di kedudukan kedua tercorot Liga Super. Tapi musim 2024-2025 ni diorang sedang dalam momentum yang terbaik untuk memburu kedudukan top 4 terbaik Liga Super. So tak peliklah kalau TMJ sendiri yang look forward dengan Kuching City sekarang ni. Semuanya berubah pada tahun 2025 bila Kuching City mencatatkan rekod 8 match berturut-turut tanpa kekalahan. Paling latest berjaya mencatatkan kemenangan menewaskan juara Challenge Cup Selangor di Stadium Negeri Sarawak dengan keputusan 2-1. Player yang dilonkan daripada JDT, Ramadan Saifullah, menjaringkan gol pembukaan dalam match tu. Dekat JDT tak dapat tempat, tapi bila berhijrah ke Kuching City since September 2024, Ramadan ni dah skor 3 gol. Second half, Mukairi skor gol penyamaan untuk Selangor dan di hujung match, Jimmy Raymond skor gol kemenangan Kuching City. Main bola secara profesional sejak 2017, tapi pada tahun 2025 ni merupakan gol pertama Jimmy Raymond dalam karier bola sepak dia. Lagi manis, Jimmy Raymond berjaya skor gol kemenangan menewaskan tim yang agak besar lah, Selangor. Memang what a night untuk Jimmy Raymond. Cumanya ketiga-tiga player yang skor dalam match ni tak ada rezeki untuk di call up oleh skuad Harimau Malaya bertemu dengan Nepal nanti. Walaupun match Kuching City bertemu dengan Selangor ni dah berlalu 4-5 hari lepas, tapi dalam grup Facebook, grup Telegram Liga Super, fans-fans masih hype lagi, masih sembang lagi pasal topik ni. Cumanya aku perasan media arus perdana macam tak pick up sangat cerita ni sebab Selangor kalah kot. Padahal dalam match ni ada gaduh-gaduh manja juga di antara fans Selangor dan Kuching City. Sampai yang ada tunjuk jari tengah beramai-ramai Fans Selangor nampak macam tak boleh terima kekalahan ni. Setakat yang aku tahu ni tak adalah sampai gaduh pukul-pukul bagai. Tapi itulah, bila nak buat perangai ni memang tak kira bulan. Hari tu fans JDT baling botol dekat dalam padang. Sekarang ni kes ni pula. Relax abang, bulan Ramadan ni banyakkan bersabar. Itu je antara saki-baki benda yang menarik kalau korang nak tonton Liga Malaysia sekarang ni. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku pada Kuching City pada season lepas, korang dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023. Dalam ni ada cerita Kuching City, ada cerita Selangor, ditulis oleh Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia. Dapatkan di TikTok Shop Surat Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.